Baik, seterusnya kita akan sambung berkaitan dengan session ya. Kalau kita tengok dalam video yang lepas aku dah bagi tahu kita akan buat soalan berkenaan dengan session. So sebelum ni dalam video-video yang lepas aku dah buat berkaitan dengan nama, berkaitan dengan input validation dan IC semua ni kan. IC tak lebih dan tak kurang daripada 12 kan. Okay, ini cara aku setting lah. Kalau orang cara budak-budak pandai dia ada cara dia lah. Tapi kalau macam budak-budak yang tak pandai yang dia akan buat macam ni lah. Cara paling mudah, cara paling simple. Dan juga aku ada ajak cara nak buat table dengan sangat mudah. Ni orang kata paling basic lah orang kata. Okay, lagi-lagi kan kita dah pernah ambil subjek database lah. Ni mudah ni. Okay. Tapi dia ikut soalan lah. Kalau soalan esok dia minta name ke apa, kalau dia minta 5 column lah. Maksudnya buatlah 5 ni. Kalau minta 4 lah. Kalau 3 lah. Kalau 10 lah kan. Okay. Baik, so untuk dalam video ni aku nak buat session. Okay, session mudah saja. Okay. So session tu nak buat macam mana? Kita tengok contoh yang ni file yang kita dah buat ni, latihan-latihan yang kita dah buat. So yang ni ialah cara kita nak buat session. Okay, so sebelum you nak declare, of course you nak buat apa-apa berkaitan dengan session ke apa berkaitan dengan session sekalipun, mesti kena mula dengan session start. Mesti kena mula dengan ni. Macam kita nak baca Al-Quran lah, kita nak baca sebuah ayat kan, kita mesti nak sebut kata Bismillahirrahmanirrahim kan. Kita nak buat apa-apa mesti kena baca Bismillah. Sama juga tu datang ni kan. Okay, kita nak mulakan dengan session, mestilah kena mula dengan session. Okay, session start. Okay. So inilah session start dan ini cara nak declare dia. Ni kalau declare dia, kita declare secara constant lah. Maksudnya dia memang nilai tetap dia. Okay, tapi kalau secara berubah-ubah, maksudnya macam dari segi variable nak, ya tu mudah saja. Aku rasa apa boleh buat. Okay, so ni adalah cara kita nak declare dan ni cara kita nak panggil dia ataupun nak ni lah display dia. Okay. Okay, baik. So macam mana nak declare dia? Baik, kita fokus pada ni Okay, ni kita buang Actually tak payah. Just thinking kita nak buat ni kan. Cara nak declare session ni cara aku Pertamanya of course jangan lupa kita kena buat session start. Okay, session start. Ini aku buang saja je nak ambil shortcut. And there we go. Ini session start. Buat macam ni. Okay. Dan kalau apa pasal dekat sini dia buat dekat dalam form terus betul tak? Dia buat dalam HTML kan, dia buat macam ni kan. Dia sama orang dia buat kat sini. Sama orang dia buat kat sini, aku tak tahulah betul ke tak kan. Ada orang kata buat dekat sini juga, tak tahu betul ke tak. Tapi kalau betul itu ikut lah. Cara dia. Cara aku macam ni So first dalam proses ni kita akan declare session start. Nah selalunya kalau aku nak declare session, selalunya aku akan declare session selepas else ni. Kan if empty kan. Kalau contohlah kan maklumat tak lengkap, maka incomplete input kan. Okay, maksudnya kalau maklumat tak lengkap ke ataupun IC tak cukup kan, dia akan tergantung ke dalam ni. Tetapi sekiranya semua ni cukup syarat, semua cukup, maka dia akan keluarkan data. Tapi pada masa yang sama, selain kita nak keluarkan data, kita juga nak declare session dekat sini. Dan kita akan display di page lain. Okay, nak display dalam page ni pun boleh. Tapi selalunya dalam soalan, macam contohlah kan soalan esok tak tahu macam mana, mungkin dia akan suruh kita display session pada page lain. Okay, so macam mana nak declare? Mudah saja. Apa buat macam ni, underscore session and then bracket. Ni kita ambil nama ni, nampak ni. Ni kata okay, kita buat ni dulu. Buat ni dulu nama. First kita ambil ni macam biasa, declare session bracket single quote paste sama dengan $nama ikut yang variable yang kita declare yang ni. And itu saja kita nak declare session. Tak susah mana pun, sangatlah mudah. So kita buat sama jugalah untuk yang lain lah. Kita buat untuk IC, untuk age, untuk gender, and then kita akan ambil IC ni. Ni kita buat dah. Ni ID, ni age, ni gender. Okay, ini cara kita nak declare session. Okay, now bila kita login dalam ni, yang kita memang takkan tahulah dia punya session tu dah set, kecuali kalau kita nak display dia. Okay, so kat sini aku akan display lah. Aku akan buat file baru, display.php. So dekat sini sama juga. Apa-apa nak buat berkaitan dengan session, nak panggil ke, nak buat apa sekalipun, mesti kena buat session start. Ni penting.
Session start. Okay. Ni wajib dulu. And then, cara nak panggil session. Okay, cara nak panggil session ada dua jenis. Yang pertamanya, sama ada you nak buat secara display all session, iaitu kita buat macam ni, ataupun display one by one. Okay, kalau nak cara kemas buat macam ni lah. Kalau nak cara mudah, orang malas tapi pada masa yang sama, dia ikut soalan lah. Kalau soalan kata tak kisah sangat pasal susunan tu boleh je. Okay. Dia ikut lah. Okay, kita buat macam ni lah. Okay, kita buat contoh lah, kita buat macam ni. Kita buat cara-cara malah lah. Cara malah. Ni cara malah. And then, kita akan buat button lah. Kita ambil lah ni. Kita buat echo. Echo bawah ni, ahref. Display.php ya. Ni kita buat display session. Nampak? Okay. So, dia akan panggil semua kat sini. Kita tengok. Kita kata refresh kan. Kita refresh. Kita tengok form. Kita declare satu-satu. Katalah ni 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tak 20. Tak mail. Nampak? Okay, ini adalah maklumat kita. Dan kalau dia suruh kita display session, kita tekan. Nampak? Name, IC, age apa semua ni dia dah display dah masuk dalam ni. Nampak? So tu je cara kita nak display session. Ni cara display dan ni cara untuk kita nak panggil dia mana. Dah panggil dah ni. Ini cara mudah lah. Kalau yang cara nyoh sikit tu buat macam ni lah. Tapi cantik lah. Dia buat. Ni aku buat ni. And then kita buat name. Name IC. Ni buat IC. Ni aku buat sikit lah. Tak banyak lah. Refresh. Nampak? Okay, tak apa dah. Aku buat sekali ya. Kita buat sekali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 20. Ambil ni. Display session lah. Lepas tu kita akan display session yang kita nampak ni. So okay lah. So tu juga untuk session. Dia tak ada apa sangat. Lah untuk session. So itu sajalah video kita pada kali ni untuk session. So tak ada apa sangat. Dia just berkaitan dengan ni je. Ni yang banyak ni. So tu sajalah video kita pada kali ini. So sekian, terima kasih.